Dalam video sebelum ni kami dah tunjuk cara pasang SSL percuma di aplikasi panel. Dah tengok belum video tu? Sekarang ni jom kita faham macam mana SSL ni sebenarnya berfungsi di belakang tabir. SSL ataupun Secure Socket Layer ni ialah sistem selamatan yang melindungi semua data di antara pelawat dan juga server website. Contohnya bila pelanggan isi borang, nama, email, nombor kad kredit, SSL akan lindungi data ni daripada dicuri. SSL buat dua kerja utama. Satu, encrypt data. Nombor dua, sahkan identiti website melalui CJ keselamatan. Pelawat akan nampak ikon mangga dan alamat HTTPS tu. Ini buat mereka rasa selamat dan teruskan pembelian. Tanpa adanya SSL ni, pelanggan pun rasa takut tau tuan-tuan. Takut domain data tu hilang bila dia isi borang dekat website tuan-tuan dan puan. Tapi bila ada SSL, trust akan naik dan ranking Google pun naik juga, insya-Allah. Harap tuan-tuan dapatlah sedikit ilmu yang saya bagi ni. Kalau tuan-tuan nak website yang mesra SEO, nak buat website, hubungi kami. Kalau tuan-tuan nak tips-tips tentang SEO dan juga web design, follow kami.